Ini pakai Porsche, pakai GTR. So tang minyak mahal, kau pun boleh belanja semua orang isi minyak. Full tank. Aku nak isi full tank. Tap. Aku seperti tu banyak gila aku tengok owner supercar mengeluh minyak mahal lah apalah. Kau tahu tak, kau dah pakai supercar, kau kena terimalah kenyataan yang kau tu pakai supercar. Kalau kau tak nak terima kenyataan, tak nak terima maintenance kau yang mahal, kau pakai kereta biasa macam aku ni. Ini pakai Porsche, pakai GTR. So tang minyak mahal, kau pun boleh. Piper Mustang RM50 je. Pakai kereta biasa-biasa je, tak payah pakai supercar. Korang tahu tak, ramai gila yang buat video pasal minyak mahal. Aku rasa akulah salah satunya yang akan buat belanja semua orang isi minyak. Full tank. Aku nak isi full tank. Tap. Aku nak tolong full tank semua orang. Bang, hari ni birthday saya bang. Saya nak belanja minyak boleh bang? Saya nak belanja RM50 boleh tak? Boleh. Jom. Minyak mahal sekarang bang. Ya tu. Siap. Sama. Bro, hari ni birthday aku. Aku nak belanja isi minyak boleh tak? Dah bayar? Tak ada rezeki lah. Sekarang dekat Shell pula. Tadi Petronas ada kenal lawan nak tolong pun tak boleh. Aku bukannya bagi budi, aku belanja duit minyak. Kita tengoklah berapa banyak kereta yang aku boleh tolong sebelum aku kena halau. Ini birthday saya bang, saya nak belanja minyak boleh tak? RM50 boleh? Okey, letak budi bang. Tu IC error. Ni kena bayar kat dalam. Nombor 24, RM50. Ini birthday saya nak belanja minyak boleh tak? Jom. Abang isi berapa? Pakai subsidi dia? Pakai. Okey, masukkan. Masuk bang. Ni ada makanan saya lah. Tak. Belanja minyak orang. Oh ya, okeylah. Kita baliklah. Objektif aku hari ni dah tercapai. Kita ni hanya seorang manusia yang kerdil. Kita tak boleh mengubah naik turun sesuatu barang tu. Tapi apa yang kita boleh ubah adalah kita boleh ubah kita punya income. Contohnya kau boleh start cari side income, kau boleh start cari kerja, cedok, Grab ke apa kan. Ini apa yang aku boleh bantu daripada side aku adalah kau tekan link kat bio aku. Kau nampak tak? Berapa banyak yang diorang dah buat income diorang. Ada 80 komen, 50 komen tu kau tekan, kau scroll sendiri. Korang baca dah sendiri apa feedback diorang. Ubahlah hidup korang. Korang tak boleh nak ubah apa jadi kat dunia ni, tapi apa yang kita boleh ubah adalah kita ubah diri kita. No matter what happen dekat dunia, kita immune dengan semua benda tu and kita boleh fight semua benda tu. Tekan link kat bio aku.